Korang bayangkan kalau ada brand-brand official yang keluarkan smartphone sekecil ni, mesti best, betul tak? Tapi sayangnya memang takkan ada lah mana-mana brand yang berani untuk buat smartphone sekecil ni. Apple dengan Asus pun gagal dengan tiny phone diorang, apatah lagi model lain. Tapi kalau diorang betul-betul buat, akulah orang pertama yang akan beli phone ni. Sebab memang kecil, memang comel, dan yang penting memang mudah untuk kita guna. Setakat ni antara brand yang konsisten keluarkan phone-phone kecil macam ni adalah Soyes, dengan harga affordable lah semestinya. Saya korang tengok sendirilah, dia punya design dan build quality dia ni bagi aku cukup solid untuk sebuah smartphone daripada brand underrated. Tak mengenai design, untuk model-model Soyes ni memang dia akan guna design-design untuk smartphone yang sedia ada sekarang, cuma dia buat dalam versi kecil macam ni dan dia letak nama Soyes. Kenapa aku cakap boleh guna? Sebab dia memang boleh guna, sebab dia punya function memang sama macam apa yang ada dekat normal phone. Dia punya screen ni saiz 4 inci atau lebih tepatnya 3.8 inci, full touchscreen dan yang penting dia ada Face ID dan dia ada kamera hadapan. Untuk tepi korang boleh masuk 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan juga 1 SD card. Ada port Type C tau. Port Type C, 1 speaker, 1 mikrofon dan juga kat tepi ni dia ada power button dan volume button. Aku suka dia punya design power button dia tu bulat macam tu, dan dia boleh gantung layar. Korang boleh gantung layar lah dekat sini. Dekat belakang dia sebenarnya 1 kamera saja, cuma dia buat nampak 2 kamera tapi sebenarnya 1 kamera sahaja. Berapa megapiksel aku lupa, tapi boleh buat ambil gambar. Dan ada 1 flash dan mikrofon lagi. Tu je lah. Tapi untuk phone dia ni memang nice lah, memang nice. Untuk dia punya kamera memang boleh digunakan dan memang function walaupun taklah cantik sangat dia punya kamera ni, tapi still ada kamera. Bagi aku okey lah ni. Untuk RAM dan storage pun, untuk model yang aku pegang ni, dia adalah model 4GB RAM dan 64GB storage, dan dia dah support 4G LTE. Dia dah support 4G LTE. Senang kata, untuk model Soyes Q333 ni adalah model yang paling power dia orang ada. Sebab yang ni yang paling tinggi RAM, paling tinggi storage dan juga paling tinggi jaringan dia. Macam yang korang tengok, aku dah download macam-macam game yang ada dekat phone ni, dan dia semuanya playable, tahu tak? Oh ya, aku lupa nak tunjuk. Ni kamera hadapan dia. Macam aku cakap tadi lah, tak cantik tapi cukup untuk sebuah smartphone tiny. Ini adalah perbandingan dia, perbandingan antara Soyes Q333 tiny phone aku ni dengan iPhone paling kecil aku, iPhone 13 mini. So korang boleh tengoklah perbandingan dia tu macam mana punya kecil phone ni. Dengan 13 mini yang kita dah tahu kecil pun, dia lagi kecil. Jadi macam mana pendapat korang? Kalau lah kata ada brand official yang keluarkan phone sekecil ni, korang akan beli ataupun korang akan biarkan ia berlalu pergi? Cuba komen pendapat korang. Dan kalau korang nak aku test apa-apa dekat phone ni, korang boleh komen. Ataupun korang nak request aku untuk review phone apa, cuba korang komen. Jadi jumpa lagi. Jangan lupa follow TikTok dan juga YouTube Gadget Mustache.